Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ustazah Nursiah binti Sabi'i dan dikenali dengan Ustazah Nur. Saya bersekolah di SK Indra Mahkota Utama. Saya seorang yang berfikiran positif, sentiasa ceria dan sentiasa menjalankan amanah yang diberi dengan penuh komited. Sampai itu juga, saya sentiasa ingin memajukan diri dalam pelbagai ilmu pengetahuan mengikut perkembangan zaman. Saya dilantik sebagai Ketua Panitia Pendidikan Islam. Saya menjadi setiausaha 3K, iaitu keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Pernah menjadi guru kelas, seterusnya menjadi guru penasihat catur, kemudian menjadi guru penasihat tunas kadet remah. Saya pernah membawa kontijen Negeri Pahang sekolah rendah peringkat kebangsaan dalam sekolah ikon 3K. Selain itu juga saya mendapat pelbagai anugerah ataupun pengiktirafan di sekolah kerana memenangi kelas paling ceria tahap 2, kemudian mendapat berbagai anugerah dalam pertandingan sudut merdeka, sudut nilam dan sebagainya. Selain itu juga saya terlibat dalam pelbagai aktiviti co-curriculum, iaitu pelbagai pertandingan di peringkat sekolah dan juga pernah mendapat kemenangan dalam beberapa kategori dan aktiviti yang di pertandingan. Saya sentiasa positif untuk mengembangkan bakat murid dan membimbing murid supaya menjadi murid yang lebih aktif dan sentiasa berwawasan. Saya menyertai Akademi YouTuber kerana saya ingin menimba pelbagai ilmu pengetahuan untuk menghasilkan video kreatif, berkongsi ataupun menimba ilmu dengan pelbagai guru-guru satu Malaysia. Terima kasih kepada Akademi YouTuber kerana memberi peluang saya untuk menyertainya. Jutaan terima kasih juga kepada mentor-mentor yang banyak memberi bimbingan serta menyuntik semangat untuk saya meneruskan perjalanan ini. Okey, jangan lupa subscribe video saya dan jumpa lagi.